Di musim jerbu ni, jom kita semak jenis topeng muka yang kita pakai, adakah ia sesuai dengan keperluan kita. Contohnya golongan berpenyakit ataupun warga emas dan juga kanak-kanak. Kami telah ke farmasi di sekitar KL dan Selangor untuk melihat jenis-jenis topeng muka yang dijual di farmasi dan berada di pasaran. Okey. Ini adalah topeng surgical mask yang biasa terdapat di pasaran dan juga farmasi, menjadi permintaan ramai kerana harganya yang murah. Yang ini untuk kanak-kanak, yang ini golongan dewasa. Tapi malangnya, topeng muka ini atau surgical mask ini tidak sesuai untuk jerbu kerana tidak mampu menapis partikel-partikel halus yang cuba masuk ke saluran pernafasan kita. Yang ini jenis N95. Yang ini paling sesuai untuk digunakan ketika jerbu kerana kemampuannya menapis partikel-partikel halus yang cuba masuk ke dalam pernafasan kita. Dan ada pelbagai jenis topeng N95, ini antaranya, dan cara pemakaiannya juga agak mudah. Kalau bentuk yang seperti ini hanya perlu disarungkan ke muka, dan yang penting besi ini di atas dan juga mengenai kawasan hidung dan boleh dipakai. Ini juga bentuk N95 yang boleh dilipat dan pastikan besinya berada di atas ketika dipakai dan dibentukkan di hidung dan disarungkan ke kepala. Yang tidak menariknya, kedua topeng ini hanya boleh dipakai sekali saja. Berbeza dengan ni topeng hidung, bukan topeng hidung tapi alat penapis hidung. Yang ini sesuai untuk ketika kita membuat perjalanan, menunaikan haji dan umrah, dan boleh dipakai sehingga 8 kali. Untuk setiap unit ini, harganya juga memang agak mahal. Tetapi berita baiknya dia boleh dipakai berulang kali selepas dibersihkan dengan air dan dikeringkan. Dan cara pemakaiannya juga mudah. Hanya perlu disarungkan ke hidung dan bernafas. Okey, ada satu lagi peringatan untuk kita semua bahawa topeng muka tetap perlu atau wajib dipakai di dalam kenderaan juga walaupun kenderaan dipasang dengan aircon. Kerana aircon di dalam kenderaan tidak mampu menapis partikel-partikel halus akibat jerbu. Dan itu sahaja perkongsian kami mengenai topeng muka di musim jerbu ini. Jangan lupa ikuti berita kami di S2 Radio News untuk perkembangan terkini mengenai jerbu.